Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Serana kusumba indah melati, cantik tersemat dambaan puteri. Ilmu ditimba sepenuh hati, kekuatan umat minda bestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para pendengar yang saya kasihi sekalian. Kamu semua tahu tak, kalau kita bercinta pada zaman persekolahan ini, ia akan memudaratkan masa depan kita serta dapat merosakkan reputasi pembelajaran kita. Inilah serba sedikit tentang buku yang saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum saya memulakan resensi buku ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Akilah Humairah binti Amir Nikmat. Saya dari tingkatan 3. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Arab As-Sayyidah Khadijah. Kod sekolah saya ialah MFT 1001. Pada hari ini, saya ingin menceritakan sebuah buku yang bertajuk Peluang Ketiga. Buku ini ditulis oleh Aiman Banna pada 2017. Buku ini mempunyai 233 bilangan muka surat. Kisah dia bermula dengan seorang anak lelaki yang bernama Aiman. Aiman seorang anak lelaki yang sangat rapat dengan ibunya. Ibunya ingin Aiman menjadi seorang hafiz Al-Quran. Pada mulanya, Ibu Aiman berasa berat hati untuk hantar Aiman ke Kelantan kerana Kelantan jauh dari rumah mereka. Namun, untuk merealisasikan impian ibunya yang ingin Aiman menjadi seorang hafiz Al-Quran, dia tetap dihantar ke Kelantan, iaitu tempat Aiman bersekolah. Malangnya, pada bulan pertama persekolahan, Aiman sudah terjatuh dalam lembah kemaksiatan, iaitu percintaan. Percintaan inilah yang banyak dilalui oleh pelajar pada masa kini. Aiman seorang murid yang sangat bijak, tetapi disebabkan maksiat yang dilakukan, akhirnya keputusan peperiksaannya semakin merosot. Semasa dirinya ingin mengambil sijil pelajaran Malaysia, dia tidak belajar bersungguh-sungguh dan dia gagal dalam sijil pelajaran Malaysia. Setelah 3 bulan, baru dia merasa menyesal dalam apa yang dilakukan. Dia mula dipulaukan oleh rakan-rakannya sehingga dia sendiri membuat keputusan untuk lari daripada asrama. Sangkaannya apabila dia balik ke rumah, mak ayahnya akan menerimanya. Tetapi sangkaannya salah. Pada akhir itu, ayahnya membuat keputusan untuk menghalaunya dari rumah dan ibunya tidak lagi mengaku dia sebagai anak. Dengan berbaki RM20 sahaja, Aiman mula mencari tempat tinggal sementara dan mencari kerja. Gaji yang didapat hanya untuk membeli barangan yang tidak penting, sehingga dia terpaksa berhutang dan tidak mampu membayarnya. Pada akhir itu, dia berasa bersalah pada ibunya dan dia mula bertaubat. Dia bertekad untuk meminta pengampunan dari maknya. Setelah 2 kali percubaan, dia gagal dan akhirnya ibunya memberi peluang ketiga untuk Aiman. Kamu semua jangan pula bercinta. Akhir nanti, kamu semua juga akan menyesal dengan apa yang kamu lakukan. Jadi, kita perlu mengambil iktibar dari kisah ini. Kesimpulan dari kisah ini, zaman persekolahan, masanya untuk membanggakan ibu dan ayah serta membalas jasa-jasa mereka. Kita belum sampai masanya lagi untuk mencari siapakah tulang rusuk kiri. Sebaliknya, kita hanya perlu merapatkan hubungan dengan Sang Pencipta Yang Maha Esa untuk mendapatkan keberkatan dan keredaan darinya. Selain itu, pengajaran dari kisah ini, apa yang kita lakukan haruslah mendapat keredaan dari ibu dan ayah.
Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.